Assalamualaikum, salam sejahtera, salam dunia automotif. Okay guys, aku hari ni nak bawa review beberapa unit Mini Countryman ataupun crossover yang aku ada sekarang ni. Okay, so unit yang aku ada 3 unit JCW, 2 unit diesel. Alright, so untuk first unit JCW dark green tahun 2021 Japan. Alright, yang ini new facelift. Okay, dia datang dengan rupa yang baru. Alright, so untuk bahagian dalaman, dia datang dengan leather seat full black interior. Okay, full black interior. So unit yang ini datang dengan mileage 37,000. Okay, so bahagian entertainment semua rupa bentuk yang baru, dan juga datang sekali dengan head up display. Alright, so jom kita pergi ke next unit. So unit seterusnya aku ada Mini crossover ataupun Countryman JCW juga tahun 2022. Spec, okay, tahun 2022. So untuk unit yang ini pun sama, new facelift. Alright, warna merah, garang dia, tak payah cerita lah. Okay, so untuk bahagian dalaman, dia datang dengan Alcantara seat. Okay, bucket seat JCW. Entertainment, dia datang sekali ada line merah di bahagian dashboard. Dia datang sekali ada head up display. And then untuk mileage, dia datang 29,000, lebih kurang 30,000 km. Okay, so untuk bahagian dalaman pun new facelift. Alright, so jom aku bawa pergi next unit. So untuk unit yang terakhir, Mini Cooper Countryman JCW tahun 2020. Okay, yang ini warna hitam, Japan spec juga. Okay, tahun 2020. So untuk unit ni, dia datang dengan digital meter, head up display, dan juga bucket seat Alcantara. Alright, datang dengan mileage 28,000. Okay, so mana-mana yang berminat untuk mendapatkan Mini Countryman, korang boleh roja aku di talian 017 3670 749 ataupun tekan link di bio, akan direct ke WhatsApp aku. Harga insya-Allah kita boleh bagi best price untuk serious buyer. Okay, so jumpa korang di showroom Cyberjaya, iaitu di Esmita Auto, dan korang berjumpa dengan aku, Izul. Alright, so kita jumpa di showroom. Assalamualaikum.